Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zada nak share resepi siakap mangga. Mula-mula sekali kita perlu garamkan ikan ni dulu. Sapu garam keseluruhan. Kita kena lumur ataupun kita kena gaul dengan tepung jagung. Dan tu kita terus goreng dalam minyak yang panas. Ya, kita boleh balikkan ikannya kalau ikannya dah garing sebelah. Ikannya dah garing, so kita dah boleh angkat. Teruskan sekejap minyaknya. Okey, kita terus letak, hidangkan di atas daun salad yang kita dah susun dalam pinggan. Okay, sekarang kita nak buat sosnya. So kita perlu kisar lada merah, bawang besar, bawang putih dan akar ketumbar. Kita letakkan sedikit air. Okey, kita kisar dia sehingga dia jadi halus macam ni. Okey, kita panaskan minyak. Kak Zada guna minyak yang lebihan kita goreng ikan tadi, dan dalam kuali yang sama. So kita tumis yang kita dah kisar ni. Tumis sampai garing. Cilinya dah garing dan dah pecah minyak. Nampak tu ya? Minyaknya dah mula naik. Kemudian kita akan masukkan sosnya. Okey, ini adalah sos Me Pranom. Kita campurkan juga dengan sos Thai, sos cili Thai. Masukkan sos tiram. Okey, kita ratakan, masak sekejap. Tambahkan sedikit garam. Tambahkan Thai fish sauce ataupun sos ikan. Masak lagi. Tambahkan sedikit gula. Tambahkan sedikit saja air limau. Kak Zada tambahkan sedikit air sebab kita nak makan waktu berbuka nanti. Kalau kita tak tambah air, mungkin waktu kita nak berbuka nanti dia pekat. Jadi kita tambah sedikit air supaya dia tidak pekat sangat. Okey, kita tunggu mendidih dan kita boleh angkat. Okey, siap dah sos kita. So kita boleh tutupkan apinya. Sosnya pun dah masak, so kita asingkan sosnya ke dalam mangkuk. Kemudian kita bolehlah hias dengan yang kita dah iris-iris ni tadi, iaitu bawang besar. Kak Zada iris bawang besar Holland, cili padi, cili merah, okey, mangga yang telah kita cincang memanjang macam ni.
Okey, ni sosnya. Kita akan siram waktu nak berbuka nanti. Jadi ikannya tu kita boleh dapat rasa crispy-nya. Kalau kita tuang awal-awal, nanti ikannya akan kembang, kurang sedap. So nak makan nanti baru kita siramkan sosnya nanti di bahagian atasnya. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu siakap mangga. Selamat mencuba dan selamat berbuka puasa.